Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, kali ni kembalinya Top 10 filem sampah. Tapi kali ni aku gabungkan tahun 2024 dan juga tahun 2025. Atas sebab aku dah hampir 3 ke 4 tahun aku dah tak cover filem-filem sampah sebab aku rasa macam buang masa, buang tenaga, buang duit. Okay, nak kena bayar lawyer untuk bayar untuk reply LOD semua. Dan kebanyakan filem-filem sampah bagi aku diorang menunggang isu sahaja dan dia hanyalah rich bait kepada penonton semua kan. Dan bukan sahaja dia filem-filem yang tak berkualiti, tapi dia menghancurkan dan memusnahkan kepercayaan penonton kepada filem-filem sampah. Nevertheless, setelah 2 tahun, list aku cukup. List aku cukup untuk 10 filem paling sampah bagi 2024 dan 2025. Tak, aku bukan kata semua ni sampah. Dia macam lebih ke arah filem yang mendapat rating rendah. Okay, 2/5 pun dah berasuk dalam carta aku ni. Sebab bagi aku filem ni membuatkan aku tak nak tengok langsung selepas aku tengok kat Powergam. Dan juga aku mungkin ada mungkin filem-filem lain yang viral tahun 2025, contoh macam cerita Telaga Suriram, Impak Masima 2. Aku tak masukkan dalam carta ni sebab aku tak pernah tengok. Telaga Suriram aku tengok 30%, lepas tu aku keluar, aku give up. Impak Masima lagi aku tak tengok. Sebab aku masa Telaga Suriram aku rasa macam aku dah tak ada level of empathy dan rasa kesabaran aku pergi tonton di Powergam untuk menahan diri aku untuk tengok sampai habis semata-mata nak review. Sebab aku perasan satu benda lah, sejak aku dah tak buat filem-filem sampah, view aku naik je, interview aku naik je, semua view aku, engagement aku naik je, tanpa aku perlu write pun filem-filem sampah. So aku rasa macam diorang, aku tak perlukan diorang. Kenapa diorang aku nak kena cover filem-filem diorang kan? So macam tak perlu. Tetapi adalah 1-2 filem yang aku dah lah tengok di Powergam dan bagi aku filem ni macam bapak membazirkan masa aku je kan. So this is it, Top 10 filem sampah 2024 dan juga 2025. Ini bukan carta, dia aku rasa nombor 1 tu saja yang aku rasa memang layak untuk mendapat. Tapi filem-filem lain ni dia macam cacah merebah lah. Ada yang dia tak ada nombor, dia sekadar dalam 10 filem tu, 10 filem ni lah yang aku rasa macam bapak membazir tengok ke Powergam kan. So di tangga yang ke-2 sehingga ke-10 aku akan randomly cakap je sebab filem-filem ni tak ada nombor pun. Yang pertama adalah filem sampah 2024-2025, Pendekar Awang. Pendekar Awang adalah filem yang sangat-sangat mengejutkan aku. Aku rasa macam what the fuck, macam mana filem pertama gila babi gempak. Aku suka gila babi kot filem Mat Kilau yang pertama kan. Tiba-tiba dia buat Pendekar Awang jadi macam penat mat. Bila kau dah interview macam-macam, lepas tu tengok filem macam ni je level dia, macam aduh hai. Aku tak tahulah apa masalah dia kan. Dan pelakon semua bukan jalan-jalan kan. Semua A-list top tier kan. Siap NDT buat dia dalam filem ni kan. Geng-geng Project High Council buat dia dalam filem. Tapi tak tahu kenapa filem tu teruk no. Aku macam sedih Mat. Punah aku punya anticipation untuk universe Mat Kilau ni kan. Next, Sayu Yang Syukur, sebuah filem yang honestly aku dah tak ingat dah filem ni sebenarnya. Tapi aku ingat aku berendam dengan filem ni. Dia sangat-sangat membuatkan aku rasa macam keluar Powergam. Aku macam, cerita apa aku tengok ni kan? Drama apa ni? Orang lain boleh buat cerita drama yang elok masa Powergam. Kenapa level-level ni kan? Dia buat filem macam ni kan? I don't know, Sayu Yang Syukur. Even aku sebut Sayu Yang Syukur pula. Sayu Yang Syukur ni pun mungkin ramai di antara korang tak pernah dengar pun filem ni kan. So anyway, next adalah filem Indra, sebuah filem horror yang acah-acah art, berat tapi tak sampai. Aduh mak, penat tau kau tengok filem-filem yang acah-acah berat. Kau tak boleh ke buat filem yang simple sikit, tak payah nak acah-acah berat. Sebab bagi aku, kalau kau tak tahu konteks dan tak boleh nak menarik orang untuk tengok di Powergam, tak guna kau letak macam-macam layers of filem. Macam benda tu tak wasted, tak ada siapa tengok, rugilah. Macam cerita Roh dulu, gila babi gempak, layers ada, impact kepada penonton-penonton filem pun akan membuatkan orang pergi tengok ke Powergam. Kenapa dia boleh, kau tak boleh kan? Macam I don't know. Anyway, selain itu filem Angkat juga. Filem Angkat sebenarnya filem ini adalah daripada Face Production. I've been hearing this production daripada few years dan banyak sebenarnya filem dia dah keluar. Aku rasa macam 5 ke 6 filem yang dia dah keluarkan. Dan aku tak pernah tengok. Tapi adalah mixed review daripada geng-geng reviewer aku. Ada kata yang best, ada yang kata tak best. Tapi first filem yang aku tengok daripada dia orang adalah filem Angkat. And terus aku menyesal nak tengok lepas tu filem-filem dia.
Macam mana Mat? Macam mana bapak kau baru lepas meninggal, mayat baru dia sampai ke rumah, tiba-tiba kau keluar, kau pergi dating. Macam apa benda cerita ni, tak make sense langsung. Banyak benda yang tak make sense. Dan filem ni pun sama juga, acah-acah berat tapi hanya menjadi satu beban saja kepada penonton untuk memahami filem ni. Anyway, angkat next filem. Oh, ni lagi lah Pontianak 200 kilo. Filem yang sebenarnya boleh pergi ke tak, sebab ada ayah, ada Doti untuk menjadi, konsep dia adalah Pontianak yang overweight. Siapa boleh brain? Aku tak boleh fikir boleh jadi komedi macam mana Pontianak nak terbang kalau dia berat. Weh, genius. Tapi implementation dan juga execution pelakon-pelakon lain yang tak perlu pun. Macam kau bayangkan pelakon-pelakon lain ni obviously macam nampak sangat berlakon, nampak sangat overacting sangat. Macam paling aku tak suka adalah watak-watak sampingan di dalam filem ni lah. Aku nak tengok ayah tu ni, aku nak tengok Doti macam mana dia jadi Pontianak. Tapi macam benda-benda itu macam turn off gila bila aku tengok filem macam ni. Next, filem Jangan Pandang Belakang 2, sebuah filem sequel kepada filem Jangan Pandang Belakang yang satu impact satu kepada satu Malaysia. Ramai orang suka dengan Jangan Pandang Belakang yang pertama, tapi bila dia buat sequel, hampir haprak visual dan juga jalan cerita semua bersepah. Aduh, sayang gila, man. Anyway, next kita tengok cerita Gantung. Walaupun ada member aku berlakon dalam filem ni, tapi still kalau dah sampah tu sampah juga. Gantung, adaptasi daripada buku fiksi. Dan kali ni aku tak pasti kenapa pengarah dia adalah penulis novel tersebut. Padahal masa TV series tu orang lain yang direct, tapi untuk filem penulis dia sendiri nak direct. Aku tak faham. Dia lain, Mat. Dia lain level dia. Dia tiba-tiba yang dulu buat TV series tu, aku rasa macam level filem. Tapi yang ni level bukan TV series pun. Aku rasa web TV punya keluar kat YouTube je, kau tak? Level kualiti gambar tak apa-apa, audio tak apa-apa, jalan cerita kesana ke sini. Aduh, tak boleh brain sel. Pelakon semua bukannya tak okey, semua pelok tapi kenapa dia tak pergi kan? Cuba nak menandingi Project High Council tapi tak jadi. Anyway, next ada filem Kifarah. Oh my god. Filem ni aku maki-maki keluar itu. Walaupun ada Namron, ada Remizha, ada ramai pelakon-pelakon yang aku sangat suka, tapi jalan cerita dia acah-acah nak menjadi sebuah filem macam Joko Anwar kind of take yang macam ke arah cult semua ni. Tapi tak menjadi sebab dia jadi kelakar. Jadi macam tak kena lah. Macam Kenapa ada filem yang cult dalam filem Malaysia ni? Ada yang menjadi, tapi yang ni macam terlalu over pula kan. I don't know. Kau boleh tengok review aku Kifarah yang tu lagi detail kan. Next, confirm ramai orang maki aku tengok filem ni. Magic Rompak, sebuah filem Adrian Teh. Samalah. Aku I'm being fair. Okay, ada orang kata aku banyak kali jilat Adrian Teh, banyak kali ni. Tak, ada je filem-filem ni yang aku tak suka. Contoh ni lah, Magic Rompak. Ya Allah, copy paste Now You See Me. Dia bukanlah copy paste 100%, tapi konsep dia juga ada certain visual tu nampak macam kenapa kau tiru sebiji Now You See Me, tak boleh ke buat angle lain ke apa ke, tak buatlah cara lain ke apa kan. Dia nak tiru boleh, tapi janganlah sebiji macam tu, faham tak? Benda tu macam dengan jalan cerita yang how tiba-tiba pay off, tiba-tiba dah nak fight, tiba-tiba cancel fight, macam apa benda ni, siap final battle pun tak apa-apa. Itu pun ramai orang puji filem ni. So aku macam mungkin dari pandangan orang lain mungkin best kot filem ni. Tahniah kerana anda menyukai filem Magic Rompak. Tapi personally kalau kau tanya aku, it's kind of suck. Like seriously sucks. Next. Okay, dah cukup 9 filem. Di tangga yang pertama ni obviously korang dah tahu dah sampai pecah gambar ni, man. Aku dah jumpa poster yang cantik sikit untuk aku letak kat backdrop ni. Duyung 2, Legenda Aurora. Dia punya level ni sampai pelakon dia sendiri pun mengakui kalau tak ada duit tu jangan buat filem. It's kind of bad thing to watch in the cinema. Kan tadi aku dah cakap kalau filem-filem sampah ni kan aku dah tak ada rasa macam consideration dah kot. Aku dah level macam aku nak tengok filem tu kalau awal-awal dah sampah aku dah tak tengok kan. Tapi filem ni sebab aku tengok midnight dan aku tunggu anak-anak buah aku tengok cerita Anaconda, so aku terpaksa juga stay tu daripada aku keluar buat bodoh, baik aku tengok sampai habis. And sadly aku tengok filem ni sampai habis dan the AI of it. Menggunakan AI bukan satu benda yang salah. Tak boleh enhance kau punya visual untuk enhance. Tapi bukan sebab untuk kau jadi pemalas sampai the whole third act is in fact made up by AI. What the fuck?
ini adalah salah satu tamparan hebat dan juga satu peristiwa yang sangat-sangat memalukan di dalam industri filem, sebab totally apa nama perkataan tu? Merosakkan industri ni dengan menggunakan AI. Sedangkan AI tu boleh kau guna untuk benda-benda lain, untuk enhance sini sana, tapi tak. Kau jadi pemalas, kau sapu semua habis, jadi teruk. Nak haram jadah level paling teruk, paling hina, paling dasar kepala tai pernah keluar. Anyway, that's it. That's my top 10 filem sampah 2024 dan juga 2025. Obviously filem sampah ni mungkin aku akan buat 2 tahun sekali je kot, sebab aku dah tak ada rasa keseronokan dan rasa macam kesabaran aku, level aku dah tak ada dah untuk aku tengok filem sampah, untuk habiskan tengok filem sampah. Aku dah tak boleh dah. Aku ada banyak lagi masa penting untuk aku fokus kat family, fokus kat bini aku. Okay, benda-benda macam tu lebih penting daripada aku habiskan 2 jam aku tengok filem bangang macam ni. So nantikanlah kalau ada top 10 filem sampah lagi, mungkin 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, we'll never know. Itu sahaja. Apakah filem paling sampah korang pernah tengok pada tahun 2024 dan juga 2025? Sebab aku rasa korang lagi ramai yang tahu filem-filem yang sampah pada tahun 2024, 2025, sebab ramai di antara korang dah tertipu, terpedaya untuk tengok filem tu dekat program. So cuba bagi tahu kat bahagian komen, apakah filem sampah yang paling pernah korang tengok dan tak ada dalam list aku ni. Okay, mungkin macam Telaga Suram, Impak Masima maybe. Cuba bagi tahu kat bahagian komen. Itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much for watching guys. Jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.